Ni saya nak pesan kepada pemerintah jaga hak keliling kelalang hak duk merosakkan kita ni. Benda yang betul-betul kita buat salah pun, mereka ni tak ada apa bos, sir, okey sir. Hak jenis kulung batu cincin tu. Nanti bila benda tu dah salah, hang kena yang nak naik turun mahkamah, yang nak meringkuk dalam penjara, hang seorang geng batu kulung batu cincin ni, dia pergi cari tempat lain pula. Betul ke tak maklum? Benda duk jadi dah. Dulu waktu kita ada jawatan, kalau kita kata macam mana, setuju tak? Oh, bos, ni. Dia bukan angkat tangan, dia lapik pula bawah takut jatuh. Bila bos tu kena naik turun mahkamah apa semua lepas dalam penjara, mana ada lepa? Pergi cari orang baru pula. Jijiknya manusia lagu ni. Tapi dia ni dah. Dia mangkit, dia tegur. Orang yang tak ada kepentingan macam maklum. Maklum ada kepentingan maklum. Kita orang biasa tak ada kepentingan. Hampa buat baik, kami sokong. Hampa buat tak baik, kami bantah. Kita jangan pula orang buat benda baik, kita sengap. Orang buat benda tak baik, kita bantah. Tak. Yang dia buat baik, kita kata baik. Kalau yang dia buat tak baik, kita kata tak baik. Ni kita, qulil haq walau kana murrah. Orang tak suka bercakap pilih maklum.